Ini pokok D24. Selepas melalui era pemulihan dalam satu tempoh masa yang agak lama juga. Macam mana yang dikatakan pemulihan? Dia terbantut. Satu Kemudian dia diserang teritip. Termasuklah juga hawar daun. Jadi hari ni dia dah membesar. Memang memuaskan hati saya lah. Walaupun usia dia 3 tahun lebih Hari ni 10 bulan Bulan 10. Bulan 10 tak habis lagi. Dia lebih kurang 3 tahun 8 bulan lah umur dia. Okey. 3 tahun dia tak sepatutnya besar ni. Dia patutnya lagi besar. Tapi tak apa. Dia bantut. Jadi kita buatkan program untuk dia. Program pemulihan. Saya sendiri je buat. So apa yang saya buat? Yang pertama saya kemaskan keliling ni. Terangkan mesin. Pangkal-pangkal dia. Dah tentulah baja kan. Okey, bila saya terangkan keliling dia. Dulu saya terangkan. Nanti akan di mesin lah terang. Sekarang ni kita biar dulu. Lama panas. So dia perlukan rumput. Untuk melembabkan sekeliling. Walau bagaimanapun. Dia ni saya bagi pipe air yang berterusan. Yang sentiasa ada air. Bekalan air untuk dia. Jadi dia dapat bertumbuh lah. Saya siramkan dengan racun anak-anak. Agak kerap juga. Berselang minggu saya siram. Akhirnya tumbuh. Hari ni tumbuh lagi. Dah lama ni. Hari ni keluar lagi racun anak-anak. Kawasan ni memang banyak anak-anak lah. Tak tahulah daripada mana. Okey, ni batu. Dia dekat batu ni je ni. Batu. Kawasan ni adalah kawasan yang ditolak. Tanah yang ditolak. Maksudnya diambil daripada atas sana. Tolak ke sini. Okey, macam dia macam tambak lah. Kalau nak ikutkan kawasan ni, tanah ni subur. Tapi dia tolak dari kawasan pembakaran. Tolak dengan kayu-kayu. Jadi melambat dalam sini. Akar-akar tu, kayu-kayu tu. Okey, merangsang pembiakan anak-anak. Jadi masalah anak-anak saya selesaikan dengan cara itulah. Okey, ni berterusan juga masih ada lagi anak-anak. Jadi saya siram melalui air tong biru. Saya buatkan drip air. Sekarang ni pun ada air Ni dah terlindung ni. Tak mana-mana pergi drip Mari kita tengok. Ni drip dia. Ni drip dia. Okey, tu. Ada air. Sentiasa ada air. Dulu dalam tong air tu pun, air yang selalu kemari pun saya letakkan racun anak-anak juga. Dan kena buat lagi nampak ayahnya. Okey. Lepas tu saya pruning. Okey. Lepas saya pruning. Banyaklah dahan-dahan yang macam nak mati apa semua kan. Kemudian saya spray sembuh dah. Folia untuk daun. Spray juga racun teritip. Teritip saya gunakan Ivermectin dengan Albarol. Lepas tu saya guna Moncheran untuk macam-macam lah kan. Spray. Lepas tu saya bubur baja untuk kambing. Dan air yang berterusan. Okey. Rawatan dia saya elakkan daripada lindung cahaya. Saya hanya pastikan dia dapat cahaya matahari. Dulu belah sana belakang tu ada banyak pokok ubi tinggi-tinggi. Saya dah tebang. Tu satu gis tu. Tu pokok pun nak kena diselesaikan juga. Dan dapatlah dia cahaya. Akhirnya dapat tumbuh. Alhamdulillah. Bila dia tumbuh tinggi ni tak ada masalah. Cahaya dia dah dapatlah di ujung sana. Masa dia di bawah ni dia duduk macam tenau. Okey. Lepas tu berterusan. Air yang saya siram mengandungi baja dan racun anak-anak. Mana yang dahan-dahan yang tak betul tu saya potong lah, pruning. Ikut yang saya tahu je lah. Saya pun bukan pandai sangat. Tapi nampak dia dah tumbuh ni. Senang hati. Okey, sekarang ni saya nak besarkan dahan ni. Yang terbaik saya nak potong pucuk tu. Tapi entah bila saya boleh potong. Saya pun tak tahu lah. Hari ni tak adalah, dah tengah hari. Dah penat ni sebenarnya. Tapi tak apa.
Okey, saya review pokok ni yang saya jangkakan mati dah, tapi alhamdulillah dia hidup. Ada satu pokok lagi IOI pun sama, macam mati dah, tapi alhamdulillah dia hidup lagi. Pokok ni tak ada kaki ganda, dia independent. Okey, saya pun tengah fikir nak buat kaki ganda atau tidak bagi dia cepat besar. Mungkin satu hari saya akan buat jugalah. Okey, inilah dia pokok apa nama D24. Hujan mula turun. Bila hujan turun, daun dah mula pucuk-pucuk daun dah mula keluar. Alhamdulillah. Okey, ni contoh. Dah ada. Tapi yang kena makan ulat ni, binatang ni biasalah. Kawasan ni memang kawasan serangga yang gila-gila lah. Tengok sebelah sana, hutan nampak. Semua pusat pembiakan serangga lah. Satu je formula yang saya dapat macam mana nak mengurangkan serangga. Kurangkan rumput yang panjang keliling dia. Dan saya dah percaya dah. Alhamdulillah, tu je. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita kongsilah sesama. Ini pengalaman saya. Saya tak tahulah pengalaman orang lain macam mana. Tapi saya kongsikan apa yang saya buat. Dan syukur Alhamdulillah. Inilah kesan dia. Tunggulah perkembangan lagi yang seterusnya.